Belum viral sudah tukar nama, bukan tanpa alasan. Itu sebab nak pastikan supaya nanti boleh tengok bola penat dalut. Banyak itu sahaja. Kalau banyak lagu pening kepala, rambut belum sikat lagi ku lupa alamak. Ini sikat sahajalah. Oh, macam mana tadi punya rambut. Oh. Punya tukar channel sama rambut. Macam orang kata, kalau tidak mahu tukar sajalah hidup. Kalau tidak tahan dengan orang tua yang tak betul, lebih baik pindah keluar cari isteri untuk buat keluarga baru. Kalau isteri tidak tepat, ceraikan sahajalah. Macam orang kata, kalau simpan duit nanti baik-baik sikit. Macam orang kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Hingga hari ini ku akan teruskan usaha. Walau tak berjaya manapun usahaku 3 kali. Punya channel, punya apapun tak apa. Penting simpan duit sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Oh, jadilah bukit setinggi gunung. Oh, tapi bukan gunung kembaya. Oh, macam mana hari ini itu sana sini. Kemana ke situ ke sini. Oh. Ke sana ke situ ke sana ke sini. Masuk angin keluar asap, kali ini ku mahu apa lagi. Ku sendiri tidak tahu. Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Ku rasa macam mimpi yang takkan tercapai. Setinggi mana mimpi itu tak tercapai juga langsung. Susah sekali nak kejar mimpi, apatah lagi mimpi lama. Mimpi masa kecil dan mimpi masa besar. Jangan pula mimpi jatuh cinta, kerana ku tidak mahu buat maksiat. Kerana ku sedar cinta itu adalah maksiat. Dan ingatlah, tak elok bercinta di bulan puasa atau bulan suci Allah Islam. Aku tidak tahu kenapa pula begitu. Oh. Mengapa begitu? Kesana kesini kejar cinta, tukar nama berkali-kali. Tak berjaya juga, tak apalah usaha lagi. Kalau mati masih ingat Tuhan, tak apa. Amin.